What's up guys? Dah lama rasanya aku tak review pasal anime. Seperti yang korang tahu, anime ni ada bermacam-macam genre. Antaranya adalah genre sukan. Untuk video kali ni, aku akan listkan beberapa anime sukan yang aku recommendkan untuk korang tengok. Tapi sebelum tu, pergi dulu di tempat yang kelima dalam senarai anime sukan yang aku dah listkan, iaitu Keppeki Danshi Aoyama-kun, atau dalam maksud bahasa Inggerisnya adalah Clean Freak Aoyama-kun. Aku bagi rating dalam 7/10. Berdasarkan tajuk tu, ingin membeli dia, tapi Aoyama-kun tetap ingin di sekolah yang sama. Apa sebab dia nak stay dekat sekolah dia tu? Kalau korang nak tahu apa sebab dia nak stay dekat sekolah tu, korang kena tengok sampai last episode. Aku jamin reason dia nak stay dekat sekolah dia tu akan mengejutkan korang. Tempat yang keempat adalah Grand Blue. Aku bagi rating anime ni adalah 8/10. Mengisahkan tentang sukan snorkeling, bergenrekan komedi. So kalau korang tengok, korang takkan kering gusi lah. Anime ni juga turut difilmkan secara real action pada tahun 2020. Kalau korang nak tahu, anime yang telah difilmkan ke dalam real action merupakan antara anime yang mencapai rating tertinggi dalam penggemar anime. Korang akan belajarlah sikit-sikit macam mana nak snorkeling bawah laut. Di tempat yang ketiga merupakan anime yang bertajuk SK8 The Infinity. Aku bagi rating dalam 8/5/10. Ianya berkisahkan tentang sukan skateboard dalam kalangan anak-anak muda, dan biasanya anak-anak muda ini akan melakukan perlumbaan skateboard secara haram di sebuah lombong bawah tanah. Bila korang tengok anime ni, waktu diorang tengah berlumba tu, automatik korang akan rasa hype juga. Ngeri pun ada, sebab diorang akan bermain di tempat-tempat yang bahaya dan curam. Tiba-tiba aku jadi teringin nak belajar cara main skateboard. Di tempat yang kedua dalam senarai anime sukan ini adalah Kazega Suyoku Fuiteru, yang bermaksud Run with the Wind, yang diriliskan pada tahun 2018. Berkisahkan tentang sukan lumba lari, dan aku bagi rating 8/5/10. Sedikit sinopsis untuk anime ni. Seorang pelajar universiti yang bernama Haiji berusaha untuk mencari calon ataupun memujuk 9 orang ahli lagi untuk masuk ke dalam kelab track universiti mereka. 9 orang pelajar yang dirasakan berpotensi untuk memasuki perlumbaan larian maraton peringkat universiti yang terkenal di Jepun. Waktu diorang dalam perlumbaan tu, korang juga akan rasa mengah bila diorang kena lari dalam jarak yang jauh. Sama ada diorang ni menang ke tak dalam perlumbaan larian maraton tu, korang kena tengok anime ni. Sampailah kita di list yang pertama, dan anime ni aku dah tengok 4 kali dah. Jalan cerita dia memang aku tak jemu nak tengok lagi. Aku bagi rating 9/10. Apa lagi kalau bukan Haikyuu. Kalau korang jenis yang tak minat sukan, bila korang tengok je anime ni, korang automatik akan jadi minat sukan, terutama sukan yang difokuskan dalam anime ni, iaitu volleyball ataupun kita cakap bola tampar. Penulis mengajar kita secara detail cara bermain bola tampar. Apa yang aku suka dalam anime ni adalah mempunyai watak yang ramai. Banyak sekolah tinggi yang dimasukkan dalam anime ni. So dari banyak-banyak sekolah tu, diorang ni fight lah tim bola tampar mana yang paling power dalam negara Jepun. So kalau korang tengok anime ni, tak adalah istilah tim ni je menang. Semuanya lawan secara fair and square untuk menang. Dan aku boleh jamin korang tak akan bosan tengok Haikyuu ni, kerana anime ni mengandungi unsur-unsur komedi juga. Sekian saja review tentang anime sukan. Ada 5 anime yang telah aku review, iaitu Keppeki Danshi Aoyama-kun, Grand Blue, SK8 The Infinity, Kazega Suyoku Fuiteru, dan juga Haikyuu. Kalau korang ada anime yang korang nak cadangkan untuk aku tengok, korang boleh komen kat bawah. Dan daripada
pada list yang aku dah senaraikan tadi, kalau korang dah tengok, korang boleh berikan pendapat korang tentang anime tu. Terima kasih buat korang yang dah tengok video ni dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain hari. Bye.